Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nathiqu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina bi a'zabi dinin syura'. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi ta'alimihi ila yaumil hashr wal jazaa. Amma ba'd. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan tuan pengurusi majlis, tuan imam, pengurusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa, para ulama, para ustaz, para pencinta ilmu, para penuntut ilmu, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Asy-Syakirin, terutama sekali kepada sahabat saya Dr. Saufi yang telah sudi menjemput saya untuk hadir pada malam ini, datang jauh daripada Terengganu untuk berkongsi sedikit maklumat dalam kuliah maghrib kita yang akan makan masa lebih kurang 45 minit atau 40 minit daripada sekarang, insya-Allah. Yang kedua, mungkin kebetulan nama saya ni sama dengan dikatakan ada seorang sebelah ni namanya Tok Imam lah, Ustaz Basri katanya. Saya tak tahu dia berasal pada mana. Saya daripada Terengganu. Jadi tuan-tuan jangan confuse ini Basri mana pula ni. Tapi yang penting pada malam ini saya nak sebut satu tajuk yang begitu menarik perhatian kita, iaitu bagaimana sepatutnya kita berinteraksi dengan ulama atau bagaimana sepatutnya kita beradab dengan para ulama. Yang mana tajuk-tajuk seperti ini telah pun disentuh, saya yakin, oleh para penceramah dan juga para pengkuliah kita sebelum ini. Tetapi pada malam ini saya nak mengajak tuan-tuan puan-puan sekali lagi untuk kita ikuti tajuk ini. Pertama sekali saya suka menyatakan tuan-tuan, slide saya ini adalah di dalam bahasa Arab, tapi insya-Allah saya akan terjemahkan terus dalam bahasa Melayu kita lah. Pertama sekali, setengah orang beranggapan yang dikatakan sebagai menghormati para ulama atau menghormati ahli ilmu itu semata-mata dengan hanya memberi salam kepadanya sahaja. Ada juga yang beranggapan dikatakan menghormati ahli ilmu itu atau ulama sekadar kita mengucuk kepalanya sahaja. Dan ada juga yang beranggapan bahawa dikatakan menghormati ulama itu hanya dengan cara kita mengucuk tangan. Tidak dinafikan ya, memberi salam salah satu cara kita menghormati para ulama. Mengucuk kepala pun adalah dibenar dan diharuskan untuk kita tanda menghormati para ulama. Dan begitu juga kita mengucuk tangannya juga merupakan salah satu di antara tanda dan cara kita menghormati para ulama. Bahkan dalam kitab Ashabul An-Nabi, dalam kitab Ashabul An-Nabi yang dikarang oleh Syekh Mahmud Al-Misri, ada diceritakan di situ bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bukan sahaja mengucuk tangan bapa saudaranya Al-Abbas, bahkan dia juga telah mencium kaki bapa saudaranya. Jadi ini merupakan beberapa bentuk cara manusia menghormati ulama. Tetapi apakah ini sebenarnya kita cara kita menghormati ulama?
Apakah cukup dengan beri salam, cukup dengan kucuk kepala, cukup dengan kita mengucup tangan, maka itu dikatakan sebagai cara kita menghormati ulama? Sebenarnya tuan-tuan, tidak cukup dengan cara itu. Ada lagi beberapa perkara ni. Di antaranya, sebelum saya teruskan kuliah saya ini, saya nak sebut siapa sebenarnya ulama yang perlu kita hormat dalam arti kata yang sebenar. Ulama sebenarnya adalah waris para nabi. Mereka adalah fuqaha Islam. Mereka juga tokoh-tokoh agama. Mereka adalah orang yang ma'arif tentang syariat Tuhan sekalian alam. Mereka memberi petunjuk kepada manusia untuk mengikuti jalan yang lurus dan manhaj yang betul. Mereka adalah pemimpin kepada ahli sunnah wal jamaah, dan kita diperintahkan sentiasa bersama dengan jalan para ulama. Kita juga telah diberi amaran supaya jangan memisahkan diri daripada para ulama. Ali bin Abi Talib pernah menyatakan, al-ulama'u baquna ma baqiya ad-dahr, a'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fi qulub mawjudah. Maknanya ulama ini mereka akan kekal sepanjang zaman selagi belum berlakunya kiamat, di mana jasad-jasad mereka kadang-kadang tak dapat kita lihat, tetapi orang-orang seperti mereka, jasa mereka akan tetap bersamadi di dalam hati. Ini ulama. Siapa yang dikatakan ulama? Ini sebenarnya mereka adalah pewaris Nabi yang telah disebut dalam hadis Nabi, wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma. Sesungguhnya ulama itu ialah pewaris para nabi. Nabi-nabi tidak mewariskan wan dirham maupun wan dinar maupun wan dirham, tetapi nabi-nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Jadi ulama mewarisi nabi dari sudut ilmu pengetahuan, bukan dari sudut kekayaan. Dan ilmu pengetahuan ini memimpin kita. Kekayaan kadang-kadang tidak mampu memimpin kita. Ilmu mampu mencari kekayaan, tetapi kadang-kadang kekayaan tidak mampu mencari ilmu. Jadi bagaimana ulama-ulama dikenali, tuan-tuan? Antara saya sebutkan dalam slide saya ini, ulama-ulama kita dikenali dengan rasa takut mereka kepada Allah yang sangat tinggi berbanding orang lain. Apa tidaknya, tuan-tuan, dalam sebuah hadis disebut di antara manusia yang akan dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka, iaitu orang alim yang tidak beramal dengan ilmu. Orang alim ini akan dicampakkan ke dalam neraka, dan dia berputar-putar di dalam neraka, kemudian perutnya terburai, menyebabkan orang-orang yang pernah belajar dengan dia satu ketika dahulu yang juga masuk neraka bertanya kepadanya, kenapa kamu jadi begini wahai Tuhan? Maka ulama tadi menjawab, alim tadi menjawab, kerana aku menyuruh manusia melakukan kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukan kebaikan, dan aku melarang orang melakukan kejahatan, aku sendiri melakukan kejahatan. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka, dia berputar-putar dalam neraka, perutnya terburai. Ini nih. Jadi ulama ni dikenali rasa takut pada Allah, takut mereka gagal melaksanakan ilmu yang Allah Ta'ala amanahkan kepada mereka. Ulama juga terkenal dari segi kekuatan ibadahnya, kerana mereka mewarisi para nabi, terutama kita Nabi kita Muhammad SAW terkenal sebagai seorang rasul yang sangat kuat dari segi ibadah. Bahkan Rasulullah SAW dikenal lagi sebagai Sayyidul Abidin, iaitu penghulu orang yang kuat ibadah. Mana kalau kita kata ada manusia zaman sekarang cukup kuat ibadah, dia tidak akan mampu melawan dan menandingi kehebatan ibadah Rasulullah SAW. Kalau ada sekarang manusia berzikir beribu-ribu kali, dia tidak akan mampu menandingi zikir Rasulullah SAW yang disebut dalam sebuah hadis, kana yazkurullah fi kulli ahyan. Rasulullah SAW berzikir kepada Allah setiap saat dan ketika. Siapa mampu untuk mengikuti Rasulullah SAW seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dan ulama juga kerjanya menyuruh masyarakat ke arah beramal dengan ajaran Islam. Ulama juga, tuan-tuan, kerjanya berjihad. Berjihad membasmi buta huruf, berjihad membasmi kegagalan mengetahui hukum hakam, berjihad akhirnya berjihad di medan perang bagi menentang musuh. Dan di negara kita dikenali dengan ramai ulama yang telah berjuang menentang musuh. Saya daripada Terengganu, tuan-tuan, ada beberapa orang tokoh ulama di sana yang telah berjuang untuk memertabatkan ilmu, seperti Tok Kupalu dan sebagainya.
Dan ada ulama-ulama kita yang berjuang untuk menentang penjajah satu terdahulu dan berjuang dalam bentuk moden. Kemudian selain daripada itu, ulama-ulama juga mereka yang telah diperaku saksi oleh guru-guru mereka sebagai orang yang benar-benar berilmu. Dan mereka juga dikenali dengan pengajaran-pengajaran atau majlis-majlis yang diadakan. Mereka juga dikenali dengan fatwa-fatwa dan karya-karya yang dihasilkan. Mereka juga terkenal sebagai orang yang berjaya mengawal nafsu daripada runtunan duniawi. Dan kata Syekhul Islam di sini, wa man lahu fil ummah lisanu sidqin ba'ithu yusna alaih wa yuhmadu fi jamahiri ajnani ummah fa haula a'immatul huda wa masabihul duja. Siapa yang mana dia ini melaksanakan kerja-kerja dakwah dalam kalangan umat Islam sehingga ia dipuji dan dipuja oleh umat Islam, maka itulah dia pemimpin-pemimpin yang membawa petunjuk dan dianggap sebagai pelita-pelita yang menyinar segala-galanya. Ini ulama, tuan-tuan. Artinya kalau orang tu sekadar dia ada ilmu tetapi dia tidak berani menyampaikan ilmu kepada masyarakat, dia juga tidak berani sabar menghadapi kerenah masyarakat dalam beramal dengan ilmu yang disampaikan, maka ulama ini tidak layak dikatakan sebagai ulama dalam arti kata yang sebenar. Sebab ulama, tuan-tuan, mereka yang tegas dengan prinsip yang mereka faham mereka adalah pewaris para nabi dan mereka tidak hanyut dengan dunia. Sebab itu seorang ulama daripada Indonesia, nama dia Syekh Jam'an Jamil, beliau telah membahagikan ulama itu kepada 5 bahagian, dan salah satu bahagian itu beliau sebut ada di antara ulama itu disebut sebagai ulama yang meninggal sebelum dia meninggal, iaitu ulama yang meninggalkan masyarakat sebelum dia meninggal dunia. Artinya ulama yang tidak mengambil hirau apa yang berlaku dalam masyarakat, ulama yang tidak mengambil hal apa yang berlaku dalam masyarakat. Dia dengan urusan dia dengan urusan hartanya, dia dengan urusan keluarganya. Dia tidak coba membimbing masyarakat ke arah ajaran Islam yang sebenar, maka ulama seperti ini tidak layak dikatakan sebagai ulama. Kemudian seterusnya, perbezaan ulama dengan orang yang hampir menyerupai ulama. Di sana ada banyak orang yang mendakwa sebagai ulama dan ada orang yang dirinya hampir-hampir menyerupai ulama, tetapi pada hakikat yang sebenarnya dia bukan ulama dalam arti kata sebenar. Jadi yang dikatakan sebagai orang alim yang faqih, iaitu seorang yang mempunyai kepahaman yang menyeluruh tentang Islam. Artinya kena faham Islam itu bukan sembahyang sahaja, bukan zakat, bukan haji, bukan itu sahaja dikatakan sebagai Islam, tapi Islam itu menyeluruh, membabitkan perkara sekecil-kecil perkara, daripada soal cara membuang air besar, air kecil ditandas, kepada soal bernegara. Itu disebut sebagai ulama. Bukan makna dipaham Islam itu Islam sekadar duduk pada zikir saja, walaupun tidak dinafikan bahawa zikir itu sebahagian daripada Islam, puasa itu sebahagian daripada Islam, zakat itu sebahagian daripada Islam, dia tak menafikan, tapi kepahaman itu mesti betul. Begitu juga dia mengetahui tentang segala hukum-hukum syarak, mempunyai malakah, iaitu kemahiran dalam memahami naf, memahami apa itu yang dikatakan sebagai maqasid syariah dan juga tujuan-tujuan syariah. Kata Imam Malik, al-hikmatu wal ilmu nurum yahdi bihillah man yasha walaika bikasratil masail. Hikmah dan ilmu itu adalah merupakan cahaya yang Allah Ta'ala beri petunjuk pada sesiapa yang ia kehendaki, dan bukan kerana semata-mata berdasarkan banyak hafalan. Artinya, tuan-tuan, macam kita buat majlis ini seperti malam inilah, tuan-tuan sebagai hadirin, saya mengajar dan juga ustaz-ustaz kita sebelum ini mengajar. Kadang-kadang di kalangan hadirin yang datang ni, dia dengar ceramah ustaz tu, dia lebih faham daripada orang lain. Bagaimana kepahaman itu muncul? Maka kepahaman itulah merupakan satu anugerah Allah. Berapa ramai orang datang ke masjid, dia masih belum faham apa yang nak dijelaskan oleh penceramah, oleh ustaz, oleh mana-mana ulama, dia tak faham. Sebab itu tuan-tuan majlis sekalian, kepahaman itulah sesuatu anugerah Allah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada sesiapa. Kadang-kadang seseorang itu dia menghafal banyak masalah, tapi dia tidak faham apa yang dia hafal. Sebab itu kita perlu membezakan
Apa itu yang dikatakan sebagai orang alim Rabbani dengan orang-orang biasa? Orang alim Rabbani, tuan-tuan, pertama dia mesti berilmu. Yang kedua, dia mesti beramal dengan ilmu yang ada. Yang ketiga, dia mesti sebarkan ilmu itu dalam masyarakat. Dan yang keempat, dia mesti bersabar menghadapi karenah masyarakat dalam beramal dengan ilmu yang telah dia sebarkan tadi. Dan kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, innakum fi zamanin katsir ulama'uhu qalilu khutaba'uhu. Sesungguhnya anda sekalian sekarang ini berada di zaman di mana ulama-ulamanya ramai. Ibnu Mas'ud, tuan-tuan, menyebut perkataan ini pada zamannya. Ibnu Mas'ud mengatakan anda sekalian berada di satu zaman ulamanya masih ramai, tetapi pemidato-pemidatonya Quran. Wa sayati min ba'dikum zamanun katsiru khutaba'uhu wal ulama'u fihi qalilun. Akan datang suatu zaman di mana kamu akan melihat ramai orang yang boleh berpidato dan petak di dalam bercakap, tetapi ulama pada masa itu sangat sedikit. Yang dikatakan ulama yang sebenar sangat sedikit, tapi mereka yang mampu bercakap itu sangat ramai. Jadi kita kena beza, tuan-tuan, di antara mereka yang mampu bercakap tapi tidak ada ilmu dengan mereka yang boleh bercakap dalam masa yang sama dia menguasai ilmu. Ini disebut sebagai ulama Rabbani, iaitu ulama yang ada ilmu, beramal dengan ilmu, menyebarkan ilmu dan seterusnya, bersabar dalam menghadapi karenah masyarakat dalam beramal dengan ilmu yang disebarkan. Kemudian kata Mujahid rahimahullah, zahabal ulama falam yabqa illa almutakallimun wa mal mustahid fikum illa kala'id fi man kana qablakum. Ulama telah pun tiada, yang ada hanyalah orang-orang yang hanya pandai bercakap. Ini kenyataan daripada siapa, tuan-tuan? Daripada Mujahid. Mujahid adalah seorang ulama tafsir. Mujahid sebut zahabal ulama falan yabqa illa almutakallimun. Ulama hilang, yang dah tidak ada, yang ada adalah orang-orang yang pandai dalam berkata-kata. Dan orang-orang berijtihad di kalangan kamu tidak ubah seperti orang-orang yang bermain di kalangan orang-orang yang sebelum daripada kalangan kamu. Nak ceritanya, tuan-tuan, bahawa ulama ini nak cerita satu manusia yang agak susah untuk kita cari, dengan sebab perjuangannya, keberaniannya, ketegasannya, kesabarannya. Dan Allah Ta'ala menguji ulama itu, tuan-tuan, dia tak sama dengan ujian kita. Dan sini saya sebut kedudukan ulama. Di antaranya, syariat Islam menganggap ulama ini mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Kalau dalam konteks syurga tertinggi akan dihuni oleh para nabi. Lepas daripada para nabi, diikuti selepas itu dengan para ulama. Maka masuklah dalam ulama itu orang soleh, ketuk wali semuanya, dia akan berada di bawah nama para ulama. Nah, ini adalah tingginya kedudukan para ulama. Sebab itu, tuan-tuan dan sekalian, kalau kita rujuk di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dia ada menjelaskan bahawa orang yang mati kerana menuntut ilmu, ataupun mana-mana orang alim yang meninggal, kalau dia mati, tuan-tuan, kiamat besok dia akan ditempatkan oleh Allah dalam syurga, di mana martabatnya dengan syurga nabi-nabi di bawah satu tingkat sahaja. Itu Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada mereka yang bergelar ulama, yang betul-betul melaksanakan tugas dalam masyarakat, yang bukan hanya mengutamakan apa benda ni, kepentingan duniawi yang sempit dan sebagainya. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, bila saya sebut begitu, ingat dia tadi saya sebut bengkat awal, boleh cium tangan ulama, boleh kucuk dahi ulama, boleh bersalam dengan dia, tetapi sekali-kali kita tidak boleh mengkuduskan zat ulama itu. Jangan kita menyanjung dia macam kita anggap dia macam Nabi. Itu tak boleh. Macam dalam agama Kristian, dia orang sanjung father tu bapa suci, dan diberikan kuasa untuk mengampunkan para pengikut agama Kristian pada setiap hari Ahad. Ustaz, tuan-tuan, dia tak ada kuasa mengampun. Cuma kalau kita ada masalah, kita pergi jumpa ustaz, ustaz tolong sembahyang ajak untuk hamba, tolong sembahyang ajak untuk anak hamba, pasal anak hamba menghadapi sakit sekian-sekian, pasal anak hamba ini nak menghadapi perasaan sekian-sekian. Kita minta ustaz itu sembahyang ajak, kita bertawassul dengan solat hajat yang dilakukan oleh ulama berkenaan. Ya, hak tu boleh. Tapi jangan kita sanjung ulama itu lebih daripada yang sepatutnya. Itu salah, ya tak? Jangan kita sanjung dia lebih daripada sepatutnya.
ilmu dia kita belajar, tapi pribadi dia jangan sanjung lebih daripada yang sepatutnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW kita tahu dia seorang Nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa perkara yang dianggap khususiah untuk Nabi, perkara khususiah untuk Nabi. Misal kata Nabi telah berkahwin lebih daripada 9 orang isteri, khususiah untuk dia. Tapi ulama kita tuan-tuan, hebat macam mana keilmuannya, kekuatannya, kesabarannya, jihadnya, ketakwaannya, dia tidak boleh beristeri lebih daripada 4 orang. Kita sayang macam mana ulama kita, kata ustaz tu nak kahwinlah yang kelima. Tak boleh, takat tu dia boleh. Yang kedua, ulama walaupun kita sayang, dia tidak boleh berkahwin pada masa ihram haji, kerana ihram haji itu dalam beberapa riwayat khusus untuk Nabi sahaja, orang lain tak boleh, walaupun kita hormat pada ulama tadi. Ya. Yang ketiga, tuan-tuan, saya masih ingat, saya dulu berguru dengan tok guru saya daripada Patani, dan beliau pernah mengaji di Mekah selama 22 tahun. Jadi masa dia balik ke Malaysia ni tuan-tuan, bila dia minum air itu tak habis, maka anak murid dia meluru untuk mendapatkan sisa air itu masa-masa bergebu. Atas alasan apa? Atas alasan untuk mengambil berkat daripada tok guru. Sebenarnya tuan-tuan, nak mengambil berkat daripada ulama, tidak perlu kita minum air sisa dia. Sisa seorang suami diminum oleh isteri, satu keberkatan. Sisa isteri diminum oleh suami, mengelakkan pembaziran, satu keberkatan. Sisa orang mukmin itu berkat. Bahkan orang mukmin itu adalah berkat, yang melaksanakan sembahyang sebagai dia tu sendiri berkat. Jadi cara nak mengambil manfaat daripada ulama bukan kita minum air lebihan dia saja, tapi kita ikut ilmu yang dia ajar, itu lebih besar tuan-tuan, itu lebih bermanfaat. Dan apabila ulama itu mati, maka pahala daripada ilmu yang kita tuntut dan kita amalkan akan sampai ke dalam kuburnya. Kerana dalam hadis menyebut, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin, kan, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah. Hadis ini adalah merupakan hadis sahih. Bila mati seseorang anak Adam itu, terputuslah tujuhlah daripadanya malaikat 3 perkara. Apa dia? Sedekah jariah. Sedekah jariah ni tuan-tuan, sedekah yang melibatkan benda besar, yang mana pahalanya sentiasa mengalir, bukan kecil-kecil. Sedekah tanah, sedekah bangunan, sedekah yang melibatkan orang Islam dapat mengambil manfaat secara berterusan dan melibatkan masa yang lama, itu disebut sebagai sedekah jariah. Cuma orang Melayu kita ni dia silap dalam menyebut istilah. Kadang-kadang dia kata apa? Marilah kita tuan-tuan sekalian melakukan amal jariah. Ini kenyataan yang salah. Yang betulnya ialah, marilah tuan-tuan sekalian kita bersedekah jariah dan beramal saleh. Apa benda pula amal jariahnya? Ini istilah dia, beramal saleh, bersedekah jariah. Jangan kata bersedekah, jangan kata beramal jariah. Itu satu istilah yang tidak tepat. Jadi di antaranya kita menyanjungi ulama kita dengan kita belajar, walaupun kita rasa letih, walaupun kita rasa mengantuk, dan kadang-kadang ulama tadi dia ada mood yang tak molek, perlu kita bersabar dalam menghadapi kerenah-kerenah daripada guru kita. Sebab tu tuan-tuan, ada beberapa tokoh ulama, di antaranya disebut sebagai contohnya Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri, dia dengar anak murid dia bercakap sesama sendiri, kerana dia tu dikatakan agak kasar dalam mengajar anak-anak murid dia. Benda tu sampai ke pengetahuan Sufyan. Maka Sufyan kata, mana-mana orang yang tak sabar menghadapi pelajaran denganku dan tak sabar menghadapi kerenahku, sila keluar dan cari tok guru lain. Nak cerita apa tu? Nak cerita ulama ni manusia biasa, ada masa dia mood molek, ada masa dia mood tak molek. Yang anak murid kena sabar. Mood tak molek kena sabar, mood molek memanglah kena sabar dah. Itu perlu dibezakan. Dan dengan ulama, hendaklah dia pelajari daripada ulama tadi ilmu-ilmu berkaitan ilmu-ilmu syariat. Saya sebut ilmu syariat tuan-tuan, jangan tuan-tuan faham seperti orang faham. Syariat kita masukkan sini syariat lahir dan juga syariat batin. Fiqh hati dan juga fiqh zahir. Ulama ini belajar dia, kita kena belajar, dan dari segi perwatakan dia pun boleh dijadikan sebagai satu tunjuk ajar kepada kita. Firman Allah Ta'ala,
ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Ketaatan itu diulang 2 kali tuan-tuan. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Wa ulil amri, dan pemerintah di kalangan kamu. Sekiranya kamu berselisih faham dalam sesuatu perkara, hendak kamu merujuk kepada Allah dan Rasul. Sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan itu adalah lebih baik dan sebaik-baik takwilan. Jadi rujuk kepada ulil amri, maka kata Ibn Abbas, yang dimaksudkan sebagai ulil amri di sini selain daripada maknanya pemerintah, juga ditafsirkan oleh sebagian ulama termasuk Ibn Abbas, iaitu mereka yang mahir dalam bidang fiqh atau disebut sebagai ulama-ulama fiqh ataupun cendekiawan agama, mereka yang taat kepada perintah Allah, yang mengajar agama kepada manusia, yang menyuruh yang makruf, yang mencegah yang mungkar. Maka Allah Ta'ala mewajibkan kita taat kepada hamba-hamba seperti ini. Maknanya ulil amri itu maknanya adalah ulama juga saya sebutkan di sini. Kemudian tuan-tuan hadirin sekalian, dalam kita berdepan pada ulama ni, saya dah sebut tadi, ulama kita ni dia manusia biasa, dia tidak maksum. Yang maksum satu saja Nabi. Maka sudah tentu ulama terdedah kepada salah dan silap. Nabi tak terdedah pada salah dan silap. Nabi-nabi ni maksum daripada dosa besar. Pertama. Yang kedua, nabi-nabi maksum daripada dosa kecil yang disengajakan. Dia panggil. Yang ketiga, ada ulama membicarakan nabi-nabi dia tidak maksum dari kesalahan kecil yang tidak disengajakan. Sebab itu timbul kisah Nabi Adam AS memakan buah pada pokok yang dilarang. Kesalahan itu dianggap kecil tapi tidak disengajakan. Nabi Muhammad SAW pernah menunaikan satu solat sebanyak 2 rakaat. Ada riwayat mengatakan solat itu solat asar. Baginda sembahyang 2 rakaat, maka baginda terlupa. Maka itu dianggap kesalahan kecil yang tidak disengajakan. Kemudian baginda lengkapkan semula dengan tambah 2 rakaat lagi. Kan? Jadi Ibnu Asakir mengatakan, jadi tuan-tuan, oleh kerana ulama begitu sifatnya, jadi tak heranlah adalah salah silap dia. Tapi kita sebagai orang Islam, jangan kita mencukil mencari kesalahan ulama macam kita cungkil kesalahan penjenayah. Jangan kita buka kesalahan ulama itu macam kesalahan penjenayah peringkat negara, perompok bank ke, jangan begitu. Sebab ulama ni manusia biasa, bila dia salah tuan-tuan, kita tak boleh terima kesalahan dia, tapi kita tetap menghormati kedudukannya sebagai ulama kerana kita menganggap dia adalah manusia biasa. Sebab itu Ibnu Asakir menyebut, wa yaqulu Ibnu Asakir rahimahullahu taala, wa'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatih anna luhumal ulama rahmatullah alaihim masmumatun wa adatullah fi haqqi astari muntaqisihim ma'lumah li'anna al-waqi'a fihim bima hum minhu bara amruhu 'azim. Apa maknanya? Saya sebut sebahagian tuan-tuan. Kata Ibn Asakir, wahai saudaraku, ketahuilah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada anda, kepada kami dan juga kepada anda sekalian ke arah keradaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kami termasuk dalam golongan yang takut dan bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Ketahuilah sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Daging para ulama itu beracun dan menjadi kebiasaan bagi Allah Ta'ala akan membongkar keaiban-keaiban orang-orang yang memperlekehkan ulama. Kalau kita tak setuju tuan-tuan, kita boleh meninggalkan pandangannya, tapi jangan kita maki, jangan kita hamung dia. Kita boleh tinggal pandangan dia, jangan maki, jangan hamung dan sebagainya. Kerana dia kata kebiasaan Allah Ta'ala membongkar keaiban-keaiban orang-orang yang memperlekehkan ulama itu maklumatun, memang ma'ruf diketahui. Sebab itu kita perlu ada adab tuan-tuan. Kemudian li'annal waqi'ata fihim bima hum minhu bara amrun azim, dan perbuatan memaki hamung mereka melibatkan sesuatu yang mereka tak buat, ini satu isu besar di dalam Islam. Kalau tuan-tuan kita jatuhkan ulama, maka ulama itu, jatuhnya ulama dia akan boleh menyebabkan jatuh negara. Sebagaimana kalau jatuhnya peniaga-peniaga yang amanah, tokoh-tokoh korporat yang amanah, kita jatuhkan dia datang, dia boleh memberi kesan kepada jatuh negara. Sebagaimana kalau kita perlekehkan rakyat, rakyat ni seorang yang amanah, mereka yang amanah,
maka juga memberi kesan kepada kejatuhan negara. Ulama adalah elemen penting dalam pembangunan negara dan dalam perteguhkan kedudukan negara. Sebab itu tuan-tuan majlis sekalian, boleh kita tak setuju pandangan ulama. Banyak dalam kitab-kitab fiqh menyebut ulama antara satu sama lain tak setuju. Contohnya dalam masalah meninggalkan sembahyang, ulama mazhab Hambali mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang dia menjadi kafir terang-terangan, kerana dalam hadis mengatakan man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang terang-terang, dia kafir terang-terang. Namun begitu, majoriti ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i dan sealiran mengatakan siapa tinggal sembahyang hendak dilihat dari dua sudut. Pertama, kalau dia tinggal sembahyang kerana malas, maka dia dikira sebagai berdosa besar. Tapi kalau dia tinggal sembahyang kerana menafikan sembahyang itu ada di dalam Islam, maka dia telah menjadi murtad, terkeluar daripada agama Islam. Jadi kita ada dua pendapat. Satu pendapat majoriti ulama, satu pendapat mazhab Hambali. Di Malaysia ni tuan-tuan, orang tak pakai mazhab Hambali yang mengatakan kafir. Sebaliknya kita kata orang meninggalkan sembahyang kalau malas berdosa besar sahaja. Kan? Jadi kita tak pakai mazhab Hambali. Mereka juga ulama besar. Tak pakai saja, tapi kita tak kata mereka tak senonoh. Itu aja cara kita berinteraksi dengan ulama. Boleh kita tidak mahu pakai pandangan ustaz ke, pandangan ulama ke, dalam sesuatu isu kita pakai pandangan ustaz lain, kita pakai pandangan ulama lain, tak jadi masalah. Tapi jangan kita memperlekehkan ustaz yang kita tak nak pakai pandangannya. Itu cara beradab yang tidak patut dibuat sebagai seorang Islam kepada orang yang bergelar ulama tadi tuan-tuan. Kemudian bagaimana cara menghormati ulama ni? Saya akan berhenti pada pukul 8.45. Cuma saya nak tanya tuan imam kita sama ada nak azam dulu atau nak teruskan atau macam ni. Kita azan dulu nanti isyarat kepada saya tiba azan Dan maaf saya tak tahu budaya di sini, saya orang luar. Jadi kita tanya tuan imam kita, kalau dia isyarat berhenti kita stop lah. Ya. Cara menghormati ulama tuan-tuan, pertama wajib mendokong ulama dan kasih kepada ulama. Ya. Kata Imam At-Tahawi, wa ulama'us salaf min as-sabiqina wa man ba'dahum min at-tabi'ina ahli al-khair wal asa wa ahli al-fiqh wal nazar la yuzkaruna illa bil jamil wa man zakarahum bisu'in wa huwa ala ghairi sabil. Apa maknanya tuan-tuan? Ulama-ulama salah generasi terdahulu dan golongan tabi'in yang mengikuti selepas daripada mereka, mereka yang melakukan kebaikan, mereka yang berpegang dengan hadis, mereka yang mahir tentang fiqh, mereka yang membuat renungan dan penyelidikan, mereka ini tidak pernah disebut melainkan dengan gaya bahasa yang baik. Kan? Barang siapa cuba menyebut tentang mereka dan mengaitkan mereka dengan sesuatu keburukan, maka dia tidak mengikut jalan orang-orang yang beriman. Orang beriman betul tuan-tuan, kita berinteraksi dengan ulama kita, kita tahu dia kurang, namun dalam masa sama kita tetap menghormati dia. Kita tak pakai pandangan dia, kita tetap menghormati. Itu tidak jadi masalah, ya. Perbezaan pendapat dianggap perkara biasa. Saya kemukakan tajuk ini tuan-tuan pasal apa? Kadang-kadang masyarakat kita tidak faham. Saya ambil contoh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi di pasaran, ada satu kitab yang telah saya ringkaskan, iaitu ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, gabungan daripada ringkasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ada satu kitab tajuk dia Manhaj Hidup Orang yang Beriman. Dia cetak kitab ni, ada dicetak oleh Hidayah Publisher dekat Batu Kif. Buku ini adalah ringkasan daripada Ihya Ulumuddin tuan-tuan. Dalam Ihya Ulumuddin itu tidak dinafikan ada merupakan hadis-hadis yang la aslalahu, tak ada asas, dan ada hadis-hadis lemah. Tetapi kena ingat, meskipun dalam kitab ini ada hadis tidak ada asas, ada hadis maudhu', namun dia tetap juga ada hadis sahih, ada juga hadis hasan. Dan dengan sebab dia ada hadis dhaif, dan dengan sebab dia ada hadis la aslalahu, tak ada asas tadi, tidak pernah mengurangkan kualiti Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin wajah dipelajari, wajah diajarkan. Kita boleh tolak hadis dhaif tadi tuan-tuan, tapi kita tidak boleh menolak Ihya. Faham tak? Hadis dhaif boleh tolak, kitab itu berkualiti. Beberapa hadis yang ada dalam itu kita tolak sebab dia dianggap sebagai hadis dhaif. Siapa yang mengatakan dhaif? Ulama-ulama hadis. Yang pertama menceritakan demikian ialah Syekh Zainuddin Al-Iraqi, seorang ulama pakar hadis yang telah mentahqiq kitab Ihya Ulumuddin. Maknanya bagi beliau, kitab Ihya ini adalah satu kitab yang berkualiti tinggi. Hadisnya perlu dinilai, dan beliau tidak pernah
mengatakan selesai daripada dia tahqiq kitab itu, maka beliau kata kitab ini tak ada manfaat. Dia tak kata begitu. Kadang setengah masyarakat kita tuan, setengahnya bila sebut nama Ihya kita benci. Jangan dibenci, yang dibenci. Kita patut tolak benda apa? Yang hadis dhaif memang tak boleh beramal. Nak beramal cari badi tak mengapa. Dalam fadail amal menurut ulama mutaakhirin terutama Al-Imam Nawawi itu tak ada masalah. Tapi jangan ditolak kitab itu. Sebab itu tuan-tuan, Ibnu Jauzi di antara ulama yang telah mengkritik hebat kitab Ihya Ulumuddin. Tapi Ibnu Jauzi jugalah yang telah merengkaskan kitab Ihya Ulumuddin kepada 2 jilid. Kemudian datang ulama selepas itu. Siapa dia? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi merengkaskan kitab Minhajul Qasidin kepada tajuk baru, nama dia Mukhtasar Minhajul Qasidin, dengan membuang segala maklumat yang dianggap mengelirukan masyarakat, hadis-hadis la aslalahu dan juga hadis-hadis maudhu'. Dan ada di antaranya beliau masih mengekalkan hadis-hadis dhaif dalam tu. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu tahu apa yang perlu kita tolak. Jangan kita nak tak suka satu aspek kita tolak semua sekali, jangan. Begitulah kita tengok di masa ini banyak tuan-tuan ulama-ulama kita yang mana orang tak setuju dengan dia, kita tolak semua sekali. Misal kata tuan-tuan, yang jadi isu dekat kita ni, saya nak sebutlah sebab dia jadi isu, negara kita jadi isu, di Jordan jadi isu. Seorang ulama nama dia Ibnu Taimiyah. Saya nak bercakap dari sudut kajian saya, bahawa Ibnu Taimiyah ni memang dia seorang ulama besar. Disebut di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dia terlibat dalam perang menentang tentera Mongol. Bahkan dia terlibat berjumpa dengan Raja Mongol. Dalam pada itu tuan-tuan, dia berijtihad dan banyak ijtihad dia mirip kepada mazhab Hambali. Namun dalam beberapa isu dia tidak terikat sangat kepada mazhab Hambali. Di negara Arab, pendapat dia bahawa talak 3 jatuh 1 diamalkan oleh kebanyakan negara Arab. Tetapi di negara kita, talak 3 jatuh 1 talak 3 kali lafaz jatuh 3. Dia kata talak 3 sekali lafaz jatuh 1. Maka pendapat dia itu tak diamalkan di Malaysia, tetapi diamalkan negara Arab. Jadi kita tak pakai pendapat dia, tak ada masalah. Kita pakai menjadi ulama. Tetapi tuan-tuan dalam ini tak perlu kita mengeluarkan kataan hina, kesat dan sebagainya. Jadi kita silakan imam kita untuk azan, silakan. Saya sambung sikit lagi dia. InsyaAllah pada pukul 8.45 nanti kita akan berhenti. Lebih kurang 10 bukan 15 minit lagi dia. Itu yang saya sebutkan tadi, itu berkaitan dengan seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah, yang mana tokoh ini dianggap sebagian orang sebagai tokoh kontroversi di antara golongan yang menolak beliau dengan golongan yang menyanjung beliau. Jadi saya suka menyatakan tuan-tuan masih sekalian bahawa kita boleh tolak pandangan dia, tetapi kita tidak perlu memperlekehkan beliau kerana sumbangan beliau kepada Islam begitu banyak. Sebagaimana juga kita tengok ulama di kalangan golongan Habib. Ulama-ulama dalam golongan Habib ini juga memberi sumbangan besar kepada Islam. Kita boleh tidak setuju dengan beberapa amalan dan pandangan mereka, tapi tidak perlu kita memperlekehkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang agak kesat, tak baik kepada mereka. Boleh kita tak setuju, tapi biarlah tak setuju itu berlaku secara harmoni dan sebagainya, untuk kita nak menjaga kedudukan ulama. Bagaimana saya sebutkan tadi ni, pada kita dalam masyarakat Islam kita banyak ulama tuan-tuan, dan mereka ada sahaja kekurangan-kekurangan masing-masing. Jadi tidak perlu kita jadikan hujah untuk menolak mereka dengan sebab kekurangan-kekurangan tadi. Kalau kita raih semua kekurangan tadi tuan-tuan, jawabnya masjid kita tak ada orang mengajar. Sebab setiap ustaz yang mengajar tu dia ada kekurangan dia. Kalau tuan-tuan nak baca kekurangan dia, jawabnya tak ada orang mengajar kat masjid kita. Jadi oleh kerana itu kita perlu beradab dengan para ulama, dan kita sepatut mengucapkan terima kasih kepadanya disebabkan kesudiannya untuk mengajar kita dan sabar menghadapi kerenah-kerenah orang-orang yang menuntut ilmu ni. Kemudian tuan-tuan semua sekalian, saya nak sebut di sini dalam sebuah hadis disebut laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan termasuk di kalangan kita orang yang tidak tahu menghormati orang-orang tua kita, orang yang tidak tahu meletakkan belas kasihan kepada kanak-kanak kita, dan orang yang tidak tahu menghormati orang alim kita. Dan Taus bin Kaisan rahimahullah ta'ala menyebut, Taus bin Kaisan ini salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan min akbar talamid Ibn Abbas, beliau adalah anak murid Ibn Abbas yang paling tua dan paling berpengalaman. Beliau mengatakan minas sunnati an yuqar arba'ah al-alim wa dhu syaibah
was-sultan wal-wali. Hadza min sunnati nabiyyikum. Dia kata termasuk dalam perkara sunnah ialah kita perlu menghormati 4 orang manusia. Pertama, orang alim. Yang kedua, orang tua. Orang tua tuan-tuan, pengalaman hidup dia lama, perlu dihormat. Yang ketiga, sultan, penguasa Islam itu. Penguasa Islam ini tuan-tuan sekalian, menurut Ibn Taymiyah, dia kata sultan Islam ini adalah pelindung orang Islam. Dia menjaga orang Islam. Kalau dia ada silap, kita cuba menjatuhkan sultan itu dengan cara yang tak kena, kata dia akan menimbulkan fitnah yang besar kepada umat. Dan beliau telah merujuk kes ini kepada kes yang berlaku kepada Husain radhiyallahu anhu. Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula daripada peristiwa pembunuhan Husain itu sampai sekarang tuan-tuan tak putus-putus berlaku berbagai bencana dan fitnah kepada umat Islam. Kemudian yang keempatnya, ayah. Antara sunnah, ayah itu perlu dihormati, kata Tawus bin Kaisan. Dan inilah termasuk dalam sunnah Nabi kamu, kata Tawus bin Kaisan. Ini tuan-tuan majlis sekalian. Jadi beliau sebut salah seorang orang yang perlu kita hormat di sini ialah orang alim. Yang kedua, kita perlu mengambil ilmu yang diajarkannya. Kita hendaklah selalu bertanya kepadanya kalau tak faham. Kerana bertanya ni tuan-tuan, fa inna as-su'ala miftahul ilm. Kerana bertanya itu kunci kepada ilmu. Jadi berinteraksi, bertanya itu kunci kepada ilmu. Innama shifa'ul ayy as-su'al. Penyembuh penyakit jahil itu bertanya. Hadis ini dirujuk pada sekumpulan sahabat Nabi. Telah keluar tuan-tuan, tiba-tiba salah seorang di antaranya mengalami kecederaan di padang pasir. Setelah mengalami kecederaan, beliau ni bertanya sahabat-sahabat, adakah beliau ni diberi kelonggaran untuk tidak mandi junub? Lepas dia cedera tu dia berjunub. Lepas tu dia tanya sahabat, boleh tak dia tak mandi tetapi cukup dengan bertayamum? Maka sahabat dia menjawab, tak boleh, dia perlu mandi juga. Maka yang terlibat tadi mandi. Setelah dia mandi, mati. Orang itu mati. Dan sahabat-sahabat tadi bila balik, dia mencerita hal itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh. Mudah-mudahan Allah membunuh mereka juga. Artinya tuan-tuan, menjawab soalan orang yang bertanya mesti berdasarkan kekuatan ilmu yang mantap. Kalau tidak, jawapan kita itu salah. Jawapan yang salah boleh membunuh orang. Sebab tu kadang-kadang orang yang kecewa tuan-tuan, orang yang isak dada, orang yang buat maksiat, dia mula sedar, dia mula insaf. Dia tanya kita, macam mana ustaz nak buat? Kita tidak boleh membunuh semangatnya untuk hidup semula. Tak boleh. Kita kata tak apalah saudara, tak apalah, yang lepas itu lepas. Let bygone be bygone. Yang lepas itu lepas. Sekarang saudara bertaubatlah. Selalulah melazimi masjid, tunaikan yang fardu, hadirlah majlis-majlis ulama. Kita nasihat pada dia. Itu cara sepatutnya pada orang yang telah melakukan berbagai dosa dan kemudian dia insaf. Bukan caranya kita kata, saudara dah banyak berdosa, padang muka saudara bertaubat pun tahan tak terima. Sudah. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis riwayat Abu Daud diceritakan dalam masyarakat Bani Israel satu ketika dahulu, dan hadis saya sebut ini adalah hadis sahih. Ada 2 orang pemuda Bani Israel. Pemuda Bani Israel ini, salah seorang di antaranya kuat melakukan ibadah. Yang satu lagi dia buat maksiat, termasuk minum arak. Maka yang melakukan ibadah tadi selalu menegur. Berhentilah minum arak, berhentilah buat maksiat dan sebagainya, dia tegur. Tetapi yang dia tegur tadi tak berhenti. Maka dia kata, apakah Allah Ta'ala telah melantik kamu untuk mengintai perbuatan yang aku lakukan? Dia kata begitu. Kemudian tak lama kemudian dua-dua itu mati tuan-tuan. Yang buat ibadat itu mati, yang melakukan maksiat pun mati. Tapi sebelum itu, yang melakukan ibadat itu telah mengeluarkan satu perkataan yang menyebabkan martabatnya jatuh. Apa dia? Dia telah mengatakan kepada yang buat maksiat, dia kata, oleh kerana aku dah tegur kamu supaya berhenti buat maksiat, kamu tak berhenti juga, maka dia kata Allah tidak akan mengampunkan dosa kamu, atau dia mengatakan kamu akan masuk neraka dengan sebab perbuatan maksiat yang kamu buat.
Jadi apabila dia berkata begitu tuan-tuan, tak lama kemudian dua-dua tu mati. Bila dua-duanya didirikan di hadapan Allah, maka Allah Ta'ala mempersilakan yang buat maksiat itu ke syurga, dan Allah Ta'ala mempersilakan yang buat amalan kebaikan ibadat itu ke neraka. Pasal apa pula? Terbalik. Pasal apa jadi begitu tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala tanya pada yang buat ibadat, kamu yang telah mengatakan bahawa aku tak terima taubat tu, kamu tahu di mana? Kenapa kamu katakan kepadanya aku tak terima taubat? Kamu tahu di mana aku tak terima taubat pula lebih pula? Kamu katakan kepadanya aku memasukkan dia neraka. Kamu tahu di mana aku telah memasukkan dia dalam neraka? Aku telah putuskan si fulan bin fulan masuk neraka. Kamu tahu di mana? Maka kamu telah melakukan satu dosa besar, merampas kuasa Tuhan dalam memasukkan seseorang ke dalam neraka ataupun dalam hukum seorang tidak diterima taubat oleh Allah Ta'ala. Ini sebut dalam hadis riwayat Abu Daud. Dan yang buat maksiat tadi tuan-tuan, rupanya secara senyap-senyap dia telah bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka akibatnya Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Nampak? Jadi maknanya kita dalam mencegah benda mungkar ni tuan-tuan, terutama sekali para ulama, dia tidak boleh berputus asa, dan dia tidak boleh sekali mengeluarkan perkataan kesat, tapi hendaklah sentiasa menggunakan perkataan yang memberi semangat untuk orang berjuang, lawan sifat mazmumah, lawan sifat malas, lawan sifat khianat, lawan. Ini kerja ulama, biar orang bersemangat. Bukan kata okey kamu ni nak zina, maka padang muka kamu, kalau kamu mati masuk neraka. Bahaya kata-kata begitu tuan-tuan. Kita nak dapat tiket daripada Allah Ta'ala ke menghukumkan seorang itu masuk neraka? Paling tinggi kita boleh baca dari segi formula sahaja. Sesiapa, Nabi pernah menyatakan berdasarkan hadis ini, sesiapa yang buat begini-begini, Allah Ta'ala melaknat orang perempuan yang menyerupai laki-laki dan orang lelaki yang menyerupai perempuan berdasarkan hadis Nabi. Kalau dibaca formula begitu, tak apa. Itu dipanggil baca formula. Baca formula tak apa. Yang kedua tuan-tuan masih sekalian, janganlah mencela para ulama tadi dan jangan menyebut perkara-perkara buruk tentangnya walaupun kita tak setuju dengannya dalam beberapa perkara. Jangan duk cela dia. Kalau kita tak setuju, kita boleh berbincang dengan nada yang baik. Orang Melayu kita ni tuan-tuan dengan ulama biasanya penghormatan tinggi. Kita tak setuju pun kadang-kadang kita diam. Masalah besarnya ialah kita mengumpat. Antara kategori dosa besar, mengumpat. Mengumpat paling teruk, paling dahsyat, mengumpat ulama. Jadi kalau kita tak setuju tuan-tuan, kita jumpa dia, kita berbincang, kita bermuzakarah, itu adalah lebih baik. Itu satu cara yang sangat baik. Tuan-tuan, baru-baru ni kalau tuan-tuan tengok dalam WhatsApp dan sebagainya, Perdana Menteri Britain telah ditegur oleh seorang rakyat kerana beliau telah memberi satu barangan, nilai barangan itu 100 lebih. Rakyat tu telefon ke dia, tanya apakah barangan yang dibeli itu dengan duit sendiri atau dengan duit kerajaan. Apa yang saya nak cerita ni tuan-tuan ialah bagaimana orang England, walaupun kita kata dia tu orang putih yang tidak beriman, tapi dia tidak mengumpat kepada ketua negara dia. Dia tak setuju, dia nampak ada benda pelik, dia tanya di mana dia ambil benda ni. Walaupun Perdana Menteri dia tanya alat ni dibeli di mana, dengan duit sendiri ke duit kerajaan? Perdana Menteri dia menjawab dengan duit sendiri. Dia pun berhenti bertanya. Nampak tuan-tuan, Islam mengajar pada kita sesuatu perkara yang kita tak setuju, dia suruh kita cakap secara terang, tak perlu kita mengeluarkan perkataan-perkataan kasar. Dia suruh kita nasihat dengan baik, dan tidak perlu kita mengumpat di belakang. Itu je. Sebab tu setengah ulama membuat kesimpulan tuan-tuan, sesiapa yang nak mengumpat sangat, mengumpat tak boleh dalam Islam. Tapi kalau nak mengumpat sangat, mengumpatlah suami kepada isteri, mengumpatlah isteri kepada suami, mengumpatlah bapa kepada anak, mengumpatlah anak kepada bapa. Pasal apa? Sebab pahala tak ke mana-mana. Anak mengumpat ke bapa, ayah dapat pahala. Ayah mengumpat ke anak, anak dapat pahala. Suami mengumpat isteri, isteri dapat pahala. Isteri mengumpat suami, masih dapat pahala. Main keluarga dia tu je pahala. Kalau mengumpat orang lain tuan-tuan, pahala dapat ke orang lain, maka jengkrenglah pahala kita. Jadi ini kata ulama kalau nak mengumpat sangat. Sebab dalam Islam tuan-tuan, dia mengajar kita menjadi satu bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu padu, bangsa yang amar ma'ruf nahi mungkar,
bukan kita menjadi satu bangsa yang kuat ngumpat di belakang. Waktu bangsa Jepun kita tengok tuan-tuan, dia tak setuju dengan orang dia, dia tak setuju dengan ahli politik dia, dia bercakap secara terang, dia tak akan cakap di belakang, dia tak akan ngumpat di belakang. Jepun tidak beriman, tapi dari segi akhlaknya akhlak Islam. Dari segi tak setuju dengan ahli politik dan sebagainya. Ini dari segi apa? Dari segi mengumpat dia, tidak dibenarkan sama sekali kita mengumpat pada ulama tadi. Kemudian sekiranya orang alim tadi salah, dia ada buat salah, saya nak ambil 0.2 saat lagi, 0.2 saat lagi buat masa 8.45. Sekiranya orang alim itu salah, tuan-tuan, apa salah kita mohon keampunan untuk dia? Ada tak budaya kita ni, tuan-tuan, orang alim itu salah, kita kata, ya Allah, takut engkau ampunkanlah dia, kau tetapkanlah lidahnya, kau berikan penderiannya, kau buka mata hatinya supaya mendapat dalil-dalil yang kukuh dalam keterangannya, dalam hujahnya, dalam pengajarannya. Betul-betul begitu. Tidak, kadang-kadang setengah orang kita kupak kat belakang. Mana ustaz tu boh? Berat benar tu. Ceramah malam ni berat benar tu. Kita dah mula start maki sana maki sini. Itu satu etika yang amat tidak kena bila kita berdepan dengan kesalahan dan kegelinciran ulama. Jadi elok kita minta ampun. Jangan tahu kau buka mata hatinya. Sebab tu setengah ulama mengatakan, sekiranya aku punya doa yang dimustajabkan oleh Allah, maka aku akan doakan pemerintah supaya Allah Ta'ala buka mata hatinya kepada Islam. Itu cara tuan-tuan kita beradab dengan para ulama kita lah. Dan jangan sekali-kali kita menggunakan lidah kita untuk mencaci maki kehormatannya disebabkan li khata'ihi fi mas'alatin fiqhiyatin aw ijtihadiyatin, disebabkan satu masalah fiqh yang dia salah pendapat dia, atau disebabkan oleh satu ijtihad yang dia salah buat. Kita boleh tak pakai pandangan dia, tuan-tuan, tapi jangan kita maki dia dan sebagainya kerana masalah ijtihad yang dia telah tersalah tadi. Kita boleh tak mau pakai pandangan dia, tetapi kita tidak perlu bercakap kasar dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan dan sekalian, saya nak katakan, slide saya ni memang panjang, kalau saya sebut satu persatu memerlukan 3 minggu baru habis. Tapi malam ni sekejap je, saya datang pun sekejap dan esok pun saya lepas pulang ke negeri Terengganu. Cuma saya nak cerita, tuan-tuan dan sekalian, dalam tajuk saya ni, bagaimana sepatut kita berinteraksi dengan ulama. Jawabnya, perlu kita menghormati ulama pertama. Yang kedua, perlu kita belajar daripadanya. Yang ketiga, jangan caci maki kalau dia tersalah. Yang keempat, doakanlah moga Allah Ta'ala buka mata hatinya, moga Allah Ta'ala berikan petunjuk kepadanya dalam isu-isu yang dibincangkan. Inilah di antara kesimpulan yang dapat saya bagi dalam tempoh yang agak pendek ini, tuan-tuan majlis sekalian. Dan saya mohon maaf kerana tak dapat menghabiskan saya punya slide ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini buat kali pertama ini dimanfaatkan oleh Allah untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.